Nak pergi mana? Hai, untuk video kali ni Khaira nak pupu ke Penang, short vacay je. So kita orang decide untuk tidur dekat Batu Ferringhi, dekat Bayview Beach Resort. Lepas beberapa jam perjalanan, kita orang pun sampai. Tengoklah Khaira, dia punya excited tu. Sampai jalan pun sana sini semua dia nak jalan. Korang tengoklah Khaira tu. Dia punya excited. Dia tak bagi abang dan mama dia nak bawa beg. Dia nak bawa sendiri. Dia marah kalau kita nak tolong. Korang jangan judge kita orang ada anak. So untuk kita orang punya booking bilik ni, kali ni kita tak dapat view laut. Kita dapat view Bukit Bukau. So okey, tak apa. Kalau okey, puas hati, kita repeat lagi. Kita book yang view laut. Apapun korang tengok, macam hotel ni cantik, okey, bersih, toilet ada bathtub, lepas tu ada bilik mandi asing. So agak selesa lah kat sini. Memang luas lah kalau korang semua ramai nak pergi tandas waktu tu. Sekarang kita tengah jalan nak pergi ke pantai. Alhamdulillah cuaca pun baik. So petang ni tu dia. Kita main pantai dulu, main pasir dulu, main laut. Jom kita tengok. Kita kat mana ni? Khaira, kita kat mana? Kat mana ni? Pantai. Pantai? Pantai. Ni pantai pasir. Ni pasir. Pasir. Tu, sana depan sana ada laut. Hati. Sebab apa? Untuk kali ni Khaira memang dia dah berani lah main dengan pasir pantai, pergi kat laut, lepas tu mandi kolam. Macam sebelum-sebelum ni dia takut sangat. So sekarang ni bila dia dah berani, dia dah pandai main, rasa syok je tengok.
bila hari menjelang malam, macam biasalah, perut pun dah lapar. Kita orang pun berjalan lah depan hotel ni. Jalan-jalan kat depan hotel ni, direct ni ada kedai makan. Beberapa kedai makan lah. Kita orang pun decide untuk pergi ke Park Mead Cafe ni. Kita orang decide sini sebab dia punya environment dia cantik. Lepas tu makanan dia pun sedap. Sebab aku personally pun pernah datang kat sini. So kali ni aku nak repeat lagi. Okay, so ni hari kedua kita dah beli sarapan lah. Nak makan kat balcony ni. Tak keluar pun, malas nak keluar. So ada kat sini ada nasi lemuni, nasi lemak, ada kuih-kuih sikit, ada air. So jom makan, bismillah. Pusing tu. Are you okay? Okay. You okay? Nek. Asal ni pula jom sana. Come. Jom. Sini. Wah, Kira buat apa tu? Mandi ke? Mandi. Wah, dia sabun buih warna pink lah. Uyo. Belon. Ada belon buih. Bye-bye sana, bye-bye bilik. Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Bye-bye. Jom, bye-bye pintu. Jom. Okey. Berat ke? Jatuh. Okey, jom. Jalan. Bye. Okay, so berakhirlah kita punya short vacation dekat Penang. InsyaAllah kita akan pergi tempat lain juga, ataupun tempat yang sama tapi aktiviti lain. Kita doakan kita jumpa untuk next video. Bye bye. Assalamualaikum.